Ramailah yang ingat nak ubah hidup kena tunggu gaji besar. Realitinya awak cuma perlukan tabiat kecil je. Dengar sini Lian ajar dan pastikan fokus nombor 3 tu sebab ramai sangat yang abaikan. Pertama, pisahkan rumah duit awak. Gunakan sistem 3 akaun. Akaun belanja, akaun simpanan, akaun reward. Jangan gabungkan semua duit ini duduk sebumbung. Nanti confirm lah duit simpanan tu terpakai tanpa sedar. Kedua, paksa diri simpan serendah RM100 je setiap bulan dalam akaun emas Gap. Umpama macam ni lah, awak simpan RM3 lebih je sehari. Hujung celik, setahun awak dah ada 3 ke 4 gram emas yang kalis inflasi. Dan yang ketiga ni rasa yang paling besar, iaitu tuliskan matlamat kewangan dengan jelas dan spesifik. Contoh, syukur Alhamdulillah saya dah ada 10 gram emas hujung tahun ini. Bila kita tulis, otak kita ni dia akan paksa diri untuk cari jalan. Awak ubah je lah benda kecil ni, insya-Allah hidup awak 12 bulan dari sekarang confirm akan lega. Nak tak Lia bantu mulakan simpanan emas pertama awak? Terus je klik link bio Lia sekarang juga. Boleh?